Oleh itu saya harap kita selepas Mac 8 hari bulan, biar kita tenteramkan seketika keadaan politik yang ada sekarang ini. Bagilah sikit. Masing-masing balik untuk memainkan peranan yang telah ditetapkan dengan keputusan pilihan raya yang lalu itu. Ia tidak sihat untuk mana-mana pihak jika berlakunya bergolakan dalaman ini, yang berpanjangan ini. Saya bukan Datuk Yang Dipertua. Saya cintakan tanah air ini. Dan dengan berbagai masalah yang ada, berbagai krisis yang ada. Saya kata saya bukannya nak mengajar, tapi saya sakit hati. Saya sakit hati Datuk Yang Dipertua. Mungkin generasi kinapatangan Sri Gading, mereka memainkan isu sedemikian baru mereka boleh menyimpan kerusi mereka. Saya kalau ada orang sakit hati, saya lah penawar dia. Datuk Yang Dipertua, generasi sekarang dengan pelbagai cabaran-cabaran global ini, permainan politik kotor yang lama tidak boleh dipakai lagi. Biar kita sama-sama mengada satu perubahan minda. Kita duduk bersama-sama untuk membincang, mengatasikan masalah agar kinapatangan Sri Gading Putatan tidak perlu berulang-ulang membangkitkan isu yang paling asas. Saya berdiri ni nak bincang lah ni. Boleh? 51 tahun, isu kemudahan asas, isu banjir, isu pendidikan, isu sekolah berulang-ulang kali. Dan lebih saya rasa Datuk Yang Dipertua ada di antara kita telah mendengar isu yang paling asas ini lebih daripada 10 tahun dalam Dewan Undian ini. Tapi tidak diselesaikan langsung. Jadi saya haraplah sudah sampai masanya perlu satu perubahan minda di kalangan kita. Baik yang menjadi pembangkang dan baik yang jadi anggota pentadbiran. Mengapa kita tidak boleh kawan lama dulu berbincang? Mengapa kita tidak boleh berbincang bagi laluan dengan kawan lama untuk mengatasi cabaran-cabaran ini? Dulu kita macam mana mau bincang kalau peluang pun tak bagi? Ya. Kita dah bincang, kita bantu. Ini kawan lama ni. Maaf ya Putatan, maaf ya. Saya tak ada masa. Jangan ganggu maaf kawan ya, cakap Putatan, ya, maaf ya. Kawan Ahmad Putatan. Datuk Yang Dipertua, saya ini ingin Padang Serai merujuk. dia sibuk. Yang Ahmad duduk Yang Ahmad. Datuk Yang Dipertua, saya ingin merujuk kepada isu berkenaan sistem penyampaian. Yang Berhormat Pintulu tadi ada membangkitkan berkenaan permohonan sijil lahir. Saya sebelum ini sebelum ini pernah sebenarnya membangkitkan isu ini. Tapi nampaknya sistem penyampaian ini tidak diperbaiki dalam aspek ini. Saya bagi contoh ya Datuk Yang Dipertua. Ekoran daripada kelalaian atau kemiskinan atau faktor-faktor yang lain. Saya ada satu kes di mana seorang India bangsa India berumur 35 tahun masih tidak mempunyai kad pengenalan. Datuk Yang Dipertua, saya sangat amat terkejut apabila saya membantunya untuk memohon sijil memohon kad pengenalan lewat tersebut. Saya mendapati berbagai dokumen yang diperlukan yang saya rasa ini sebenarnya tidak membantu mempercepatkan prosesnya, tetapi menyulitkan dan membebankan pemohonnya. Ini nama pemohon ini ialah Ganesan, 35 tahun. Beliau mempunyai sijil lahir. Tetapi pihak jabatan memerlukan pelbagai dokumen. Memerlukan dokumen gambar adik-beradiknya. Saya amat terkejut. Gambar adik-beradiknya, memerlukan kad pengenalan adik-beradiknya dan salinan kad pengenalan perlu disahkan, memerlukan 2 orang menjadi penganjur atau menandatangani surat akuan menyatakan beliau mengenalinya, bahawa beliau adalah pernah dijaganya. Selepas itu, penganjur ini perlu hadir bersama untuk membuat permohonan ini dan juga memerlukan gambar bersaiz postcard berkenaan pemohon ini. Dan saya rasa birokrasi ini boleh dikurangkan. Tidak perlu birokrasi sedemikian. Dan bukan saja itu, memerlukan cabutan daftar sekolah berkenaan maklumat di manakah pelajar ini pernah belajar. Apa yang perlu dipohon sekarang
oleh Ganesan hanya membuat satu pendaftaran lewat kebenaran. Beliau mempunyai salinan sijil lahirnya. Jadi saya tak faham mengapa mau mengadakan satu prosedur yang begitu menyulitkan. Selepas ini, kerana bapa Ganesan ini tidak mempunyai kad pengenalan, anak sulungnya tidak dipohon sijil lahir. Dan saya terkejut prosedurnya sama. Anaknya belum adakan gambar-gambar adik-beradiknya. Saya bertanya kepada pegawai, buat apa nak gambar adik-beradik dia? Dia kata, untuk tengok rupanya lebih sama ke tak sama. Buat apa Datuk Yang di-Pertua? Bukankah sudah dua orang adik-beradik? Mereka mempunyai sijil lahir. Cantuman-maktuman itu matching, boleh match. Mengapa mau menyulitkan mereka? Hanya tangkap gambar sudah RM65. Bagaimana pula dengan kos pengangkutan? Dan memerlukan lagi surat akuan daripada dua orang yang menyatakan bahawa mereka tidak pernah, bahawa pemohon ini tidak pernah memohon sijil lahir untuk dua orang anak ini. Dan pengajar juga seperti tadi, permohonan kad pengenalan lewat perlu hadir bersama ke Jabatan Pendaftaran Negara. Masalah timbul Datuk Yang di-Pertua. Tidak boleh dielakkan bahawa anak ini kepunyaan Ganesan dan isterinya kerana mereka mempunyai kad kelahiran dari yang dikemukakan oleh kad kesihatan yang diberi oleh pihak hospital ketika beliau dilahirkan. Dan ini juga memerlukan satu surat akuan dari dalam daftar rekod. Ada satu surat akuan boleh yang perlu ditandatangangi oleh pihak pegawai rekod di hospital. Dan ini telah dibuat, bukankah ini telah memadai itu ada anak kepunyaan Ganesan? Jadi kita tengok apabila seorang bapa kerana berbagai faktor, dan saya percaya dalam kes ini kerana kemiskinan tidak memohon kad pengenalannya lebih awal, anaknya seorang yang tidak mempunyai sijil lahir, ekorannya bapanya tidak mempunyai kad pengenalan, beliau sekarang mengalami masalah untuk masuk untuk belajar sekolah. Sekarang dah berumur 7 tahun. Mengapa tak boleh ringkaskan keseluruhan prosedur? Ganesan mempunyai sijil lahir. Mempunyai sijil lahir. Apa masalah yang berhormat di sebelah sana ya? Inilah masalahnya. Jadi saya berharap birokrasi sedemikian. Saya punya masalah ribu-ribu itu macam punya kes di kawasan saya. Yang berhormat baru satu orang. Saya punya puluh ribu. Saya amat kasihan. Ini masalah beribu-ribu di Kinabatangan ada di Sabah Sarawak. Ini adalah kerana kerajaan yang disokong oleh Kinabatangan. Kalau memang efisien demi kepentingan rakyat, saya percaya perkara yang dibangkitkan beberapa tahun dahulu telah diambil tindakan. Tapi pemimpin-pemimpin yang disokong oleh Kinabatangan ini yang menjadikan kalau tukar kerajaan boleh selesaikan. Yang menjadikan keadaan lebih rumit. Untuk politik. Kami tak buat itu. Lebih rumit dan tidak di. Yang Amat, Putatan minta tolong Yang Amat, Putatan. Saya mau habis. Oleh itu saya berharaplah dengan apa yang saya bangkitkan kita boleh sama-sama balik dan memikirkannya demi untuk negara dan rakyat. Sekian, terima kasih.